Roti Jala King dengan kari kambing. Oh, ini soto nasi makan paru crispy paru. Popia daging. Alright guys, selamat pagi. Sekarang ada di Johor lagi. Okey, hari ini kita ada tugasan. Tugasan kita nak pergi cari makanan-makanan instan yang sesuai untuk bawa pergi ke luar negeri lah. Okey, sekarang kita ada di Jalan Alif, Taman Damansara. Okey, tempat ni dalam 10 minit jauh daripada Lakin. Okey, kat sini kita nak pergi ke ujung sana. Sampai ujung kita nak tengok banyak kafe-kafe, banyak kedai kuih. Dan kat sini pun satu dia ada kedai ni, nama dia Daun Hijau Food House. Okey, kita belum pernah masuk, jadi hari ni kita masuk, kita nak tengok makanan-makanan instan yang dia ada. Okey, siapa yang berminat boleh ikutlah, boleh tengok apa ada makanan kat dalam nanti Okey. Okay, nanti kita tunjukkan jugalah ujung sampai ujung. Banyak kedai. Tadi nampak ada dalam 5-6 kedai makan seperti bumbu baba, chicken rice ku, ada puyuk besar, ada kuih bakar restoran, nasi lemak western. Tu hari kita dah masuk nasi lemak western makan, tapi sebelah dia tu nampak yang baru buka cenderka. Nanti kita tengok apa dekat dalam Okey, sebelum tu kita nak buat apa yang kita nak buat dulu. Kita nak pergi ke Daun Hijau Food House. Kita dah beli tadi, dah bayar semua sekali dalam 3 kali tadi 500 lebih ringgit. Nampak macam cukup lah. Kita nak pergi minum air. Kita tengok kat mana pula kita nak pergi. Kedai kuih bakar. Okey. Mana? Ya, kita begini minum air sekejap. Okey. Alright guys, sekarang kita ada di kedai nama dia Sweetest Bardia. Kita relax kat sini sekejap. Lepas beli bahan tadi, minum air dengan makan dia punya kuih-kuih aje lah. Okay.
Okey, minum air ni je. Sekarang kita nak pergi kat kedai ni pula. Okey, kedai Sugar Dessert. Okey. $50. Really ah? Dia baik tahu belauk. Ya, ada you punya favourite no? Mandi now though. Sejuk, that's why this. Coated with white chocolate. Oh, inside got grape lah, whole grape. The whole grape. Then they make into like all these shapes. Viral now. Really ah? Yeah. Okey, sekarang kita ada di Donuts Coffee Cafe, Donuts Cafe. Tengah relax-relax makan donat. Okey, kita duduk sini rehat sekejap. Ambil dia punya angin aircon pasal kat luar panas. Nampak macam kita pun dah tak ada apa-apa nak buat kan. Jadi kita rest sini, relax, tengok. Hari ni kita keluar. Pagi kita pun balik, malam pun dah lama tak buat kerja jahat macam gini kan.